Okey, korang kalau masalah kereta yang mana tak cukup bajet ke apa ke, boleh je datang ke MC. MC ni kita ada menyediakan direct lending, bayar bulan-bulan dengan Shopee Pay Later. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita MC Jawangan Bandar Penawar. Okey, hari ni belakang aku ada satu Honda FD. Honda FD ni cooling coil bocor. Dia datang kes kosong. Okey, kita suspect cooling coil. Jadi kita dah buka cooling coil dia, memang betul bocor. Okey, ni barang yang kita pakai. Baik, kita dah suggest dekat owner harga, owner pun proceed. Okey, ni cooling coil baru. Okey, kita tengok. Kita pakai ori ya Denso. Okey, korang kalau masalah kereta yang mana tak cukup bajet ke apa ke, boleh je datang ke MC. MC ni kita ada menyediakan direct lending, bayar bulan-bulan dengan Shopee Pay Later. Korang bawa datang je kereta korang, kita check, kita confirm harga. Lepas tu kita tengok, korang kalau ada bajet boleh, tak kisahlah. Tapi kalau macam tak ada bajet, kita boleh ada ending dengan Shopee Pay Later. Kita boleh try apply. Macam Shopee Pay tu, macam biasalah yang korang beli barang kat Shopee, bayar dia untuk, korang boleh set lah berapa bulan, untuk berapa bulan korang nak bayar, set sendiri. Okay, korang ada masalah kereta, datang terus MC. Jom, bye-bye.